Okey, baik. Saya akan tunjuk macam mana untuk menjana bahasa Arab. Okey, bahasa Arab. Klik pada butang tambah. Okey, ini minggu pertama. Okey, first kali kita klik pada butang tambah. Okey, kemudian pilih minggu, tarikh. Tarikh saya pilih 13 hari bulan. Masa mula mengajar, contoh pukul 10 hingga pukul 10, pukul 11. Contoh. Kelas, cikgu pilih kelas. Kalau tak ada, cikgu ambil kat drop list bawah sekali ambil lain-lain. Klik lain-lain, cikgu masuk kelas cikgu lah. Contoh 5 Ibnu Sina, 4 4 Marikh. Okay, tak kisahlah apa pun kan. Jadi masuk je. Kalau tak ada, cikgu masuk kat sini. Kalau ada, cikgu boleh pilih kat sini lah. Contoh ni saya ambil bahasa Arab. Okey, saya nak buat bahasa Arab tahun 3. Tahun 3 ni contoh bahasa Arab tahun 3. Dia ada banyak, semua boleh lah. Okey, saya ambil bahasa Arab. Okey. Dia ada tasmid dalam Jawi. Jawi bukan Rumi ya. Tasmid dalam Jawi. Kemudian saya pilih bidang, tajuk, SK dan SP. Okey. Automatik dia dah tulis untuk cikgu RPA tak sampai 1 saat. Dia dah automatik tulis aktiviti apa semua, langkah 1, langkah 2 apa semua. Last sekali kat sini jangan risau, bahasa Rumi nanti akhir sekali dia akan tukar dalam bahasa Arab. Okey. Impak cikgu boleh pilih kat sini. Kalau tak ada, cikgu pilih lain-lain. Okey. Dah siap semua, jangan risau, tulisan Jawi dia akan bertukar dalam bahasa Arab. Okey, ni cikgu boleh edit lah. Semua maklumat ni cikgu boleh edit. Okey, cikgu boleh edit, klik simpan. Okey, dah berjaya simpan. Itu saja. Okey. Sekian, terima kasih.